Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan berkongsikan pengurusan susu sekolah yang bertema Susu Sehat Murid Hebat. Susu sehat, meninggal cerdas. Setiap bulan, pihak sekolah akan menerima bekalan susu daripada pembekal FNN Magnolia. Stok yang diterima akan disimpan di tempat yang bersih dan selamat sebelum diagihkan kepada murid pada setiap hari persekolahan. Setiap pagi, murid akan berbaris dan scan QR kehadiran sebelum menerima susu. Murid-murid perlulah sentiasa mengamalkan langkah-langkah yang berikut sebelum minum susu. Periksa tarikh luput produk susu UHT. Goncang susu. Hidup dan rasa. Susu perlu diminum dan dihabiskan. Tak boleh simpan semula. Kotak susu ini boleh dikitar semula. Antara inovasi produk yang kami hasilkan ialah Truck Stop yang merupakan tempat penyimpanan alat tulis di dalam kelas. Ia adalah sebuah inovasi kreatif yang mengubah kotak susu terpakai menjadi tempat simpan alat tulis yang praktikal dan menarik. Inovasi ini bukan sahaja menjadikan meja lebih kemas, malah menjimatkan kos, mengurangkan sisa buangan dan memupuk amalan kitar semula. Sebelum dikitar semula, kotak susu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Amalan yang mudah ini membantu mengurangkan sisa, menjaga kebersihan dan memelihara alam sekitar. Minum susu untuk kesihatan, kitar semula kotaknya demi bumi yang lebih lestari. Selepas menikmati susu Magnolia sebagai sebahagian daripada sarapan atau waktu rehat, murid lebih bersedia untuk menjalani aktiviti harian di sekolah. Kandungan protein dan kalsium membantu menyokong pertumbuhan serta perkembangan tulang dan otot sebagai sebahagian daripada pemakanan yang seimbang. Dengan tenaga daripada pemakanan yang mencukupi, murid dapat belajar, bersukan dan bermain dengan lebih aktif serta bertenaga. Pengurusan susu sekolah sistematik, bersih dan berkesan. Kesihatan adalah asas kecemerlangan. Program minum susu di sekolah memastikan murid mendapat nutrisi penting untuk tubuh yang kuat dan minda yang cergas. Segelas susu setiap hari, tenaga sepanjang hari. Ranger PSI, hashtag yang beratur berenang dua. Susu baik untuk kesihatan. Dengan kemenjandian murid dan program minum susu, kita melahirkan generasi sihat, cerdas dan berdaya saing. Bersama kita bina masa depan yang gemilang.